Berikut adalah beberapa faktor keuntungan simpanan emas untuk tuan-puan fahami. Yang pertama, nilai kekal. Emas memang terkenal dengan nilai yang stabil. Walaupun di waktu ekonomi tidak menentu, nilai emas sentiasa kekal ataupun meningkat. Yang kedua, perlindungan daripada inflasi. Apabila harga barang naik, nilai emas biasanya juga turut meningkat. Simpanan emas tuan-puan tidak terjejas oleh inflasi. Yang ketiga, kepelbagaian pelaburan. Emas adalah cara yang baik untuk mempelbagaikan pelaburan tuan-puan. Jika pasaran saham merudum, emas boleh membantu mengekalkan keseluruhan portfolio kewangan. Yang keempat, permintaan yang tinggi. Emas sentiasa ada permintaan tinggi, baik dalam industri perhiasan maupun teknologi. Ia bermakna tuan-puan boleh menjual emas pada bila-bila masa jika perlukan wang. Yang kelima, tiada risiko kebankrapan. Berbeza dengan simpanan di bank, emas tidak akan hilang disebabkan masalah kewangan institusi. Emas adalah aset fizikal yang tuan-puan boleh pegang. Yang keenam, ianya mudah alih. Emas fizikal seperti barang kemas, gold bar ataupun shilling mudah dibawa dan tidak susah untuk disimpan. Jadi, simpanan emas bukan sahaja dapat melindungi kekayaan tuan-puan, tapi juga boleh memberi keuntungan yang baik di masa depan. Nak mula menabung emas di Public Gold? Sila rujuk film video saya untuk langkah-langkah pendaftaran secara percuma dan saya akan bantu anda dengan langkah yang terbaik.